Saya sedang mengandung sekarang. Ni biasa isteri lah, jarang suami mengandung. Tapi saya masih belum ganti lagi puasa yang lepas. Saya cuba nak ganti tapi tak larat. Macam mana ya Ustaz? Due date kemungkinan bulan puasa tahun depan. Terima kasih. Baik. Dia ni perempuan tinggal puasa, tetapi selepas hari raya dia tidak ada kesempatan nak qada. Begini, ingat jika kita ada tinggal satu hari puasa contoh, wajib kita kena qada selepas hari raya yang pertama. Itu waktu wajib bermula. Bukan 2 Syawal tu wajib qada, tapi bermula waktu wajib mengqada. Mana kita boleh pilih 2 Syawal boleh qada, 3 boleh, lepas Syawal boleh, jangan sampai Ramadan yang lain. Faham lagi? Tetapi barang siapa yang ada hutang sehari puasa, tiba-tiba selepas hari raya dia uzur sampai ke Ramadan tahun depan, maka dia tidak wajib qada lagi. Dia kena tunggu sakit dia sembuh. Bila sembuh, walaupun 3 kali raya lagi, itulah masa qadanya. Nampak lagi? Dan tidak ada fidyah. Faham? Tetapi jika memang penyakit itu jenis tidak akan sembuh, barulah tak perlu qada dan terus bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ke atas golongan yang sakit tidak sembuh atau tua yang sangat tak larat nak puasa, tidak ada lagi qada,